Puat, buka, boleh buka. Okay guys, so kita nak share kat korang. Kita dalam pembukaan, dalam progres pembukaan kita punya kafe lah. Warung lepak santai kita dekat Kampar. So sekarang ni tengah tengok-tengok barang. Tadi pun ada barang sampai. So harapnya kita boleh buka pada InsyaAllah 30 ataupun 1 hari bulan. 1 hari bulan 10. InsyaAllah doakan. So ada barang lagi yang akan sampai. Kita punya kemah, kita punya payung, kita punya second boss. Aku boss first lah, keluar modal kan. Oh macam tu Macam tu. Yang ni kita punya manager. So manager, apa yang manager harapkan tentang kita punya projek ni? Projek ni harapnya berjaya lah. Ramai orang datang lah, jemput-jemput datang. Dan harapnya si toyol ni tak mengganggu. Ada 3 toyol. Ada 3 toyol. Lagi 2 dekat sana. Ni ada. Okay, tu dia. Nantikan.